Laut merupakan salah satu bahagian di muka bumi yang amat penting bagi manusia. Dari situlah terdapat banyaknya sumber protein, khazanah alam, sistem biologi yang kompleks, hinggalah kepada habitat hidupan marin yang pelbagai. Semenjak jutaan tahun lagi, laut telah menjadi saksi kepada pelbagai jenis evolusi hidupan yang merangkumi pelbagai spesies. Dan ada di antaranya yang mempunyai skala saiz yang teramat besar. Jadi, dalam video kali ini Prof Tau nak kongsikan kepada korang fakta tentang 5 makhluk lautan dalam gergasi yang mengejutkan dunia. Yang kelima, Megalodon. Kita sering dikejutkan dengan bilangan insiden kejadian membabitkan jerung yang telah mencederakan dan membaham manusia di dada akhbar semenjak dahulu hinggalah sekarang. Bayangkan, purata saiz jerung moden kini adalah sepanjang 4 meter. Tapi jika dibandingkan dengan moyangnya iaitu Megalodon, saiz tersebut tersangatlah kecil. Menurut pakar, Megalodon telah pupus kira-kira 3.6 juta tahun dahulu. Saiznya yang besar iaitu sepanjang 19 meter ataupun bersamaan dengan saiz 2 buah bas sekolah. Memang sangat menggerunkan. Sekali je buka mulut tu, memang mengucap jelah jawabnya. Ada pihak yang berpendapat punca kepupusan Megalodon adalah disebabkan perubahan iklim yang sejuk sekaligus mengurangkan bilangan rantai makanan mereka. Dan ada juga teori yang mengatakan Megalodon pupus disebabkan kerana wujudnya ancaman lain yang lebih menakutkan daripada Megalodon. Dia betul ni. Tapi, apa yang pasti dengan saiz yang besar? Sudah pasti Megalodon memerlukan sumber makanan yang banyak. Ini sekaligus mengukuhkan lagi teori saintis bahawa haiwan prasejarah legenda ini sememangnya benar-benar telah pupus. Macam mana? Korang setuju tak? Jap. Jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, Liopleurodon. Seterusnya, untuk senarai makhluk gergasi lautan dalam adalah Liopleurodon. Dikatakan, haiwan purba gergasi ini telah pupus kira-kira 150 juta tahun yang lalu. Liopleurodon merupakan reptilia laut yang besar, banyak dijumpai fosilnya di Eropah. Ia berasal daripada keluarga Plesiosauria yang mana kajian mengesahkan saiz dan cara hidupnya berdasarkan fosil tengkorak dan tulang belakang. Akan tetapi, terdapat perdebatan di kalangan sejarawan yang mana saiz Liopleurodon ni sebenarnya bukanlah sebesar sama seperti yang digambarkan dalam filem Jurassic World. Malah, saiznya kecil lagi dari itu, iaitu sepanjang 6 ke 10 meter saja. Dikenali kerana mempunyai rahang dan gigi yang kuat. Haiwan ni merupakan sang pemangsa yang cukup perkasa. Cuma sumber makanan yang terhad dan juga perubahan iklim merupakan faktor utama bagi kepupusan makhluk gergasi ini. Yang ketiga, Basilosaurus. Kalau korang terbiasa dengar dengan ikan paus, korang pasti tak terkejut dengan senarai seterusnya ni. Basilosaurus merupakan nenek moyang kepada ikan paus moden kini. Hidup lebih kurang 40 juta tahun yang lalu. Ikan gergasi ini mampu mencapai panjang saiz lebih 18 meter tau. Dengan mempunyai badan yang panjang serta ekor yang kuat, Basilosaurus boleh berenang dengan sangat laju. Makanannya pula terdiri daripada leluhur dolfin moden, iaitu Dorudon. Ini berdasarkan kandungan perutnya dan kesan gigitan yang terpelihara dalam fosil tengkorak Dorudon. Antara sebab kepupusan haiwan gergasi ini adalah disebabkan oleh aktiviti volkano dasar laut, hentaman meteor dan juga perubahan iklim yang melampau. Yang kedua, Plesiosaurus. Plesiosaurus adalah reptilia marin gergasi yang hidup sekitar 147 juta tahun lalu, ketika mana era akhir Jurassik. Plesiosaurus bukanlah dinosaur. Sebaliknya, ia hanya hidup sezaman dengan banyak dinosaur yang lain.
Pada zamannya, Plesiosaurus merupakan pemangsa laut yang sangat menggerunkan. Saiz dan fizikalnya kira-kira 10 hingga 13 meter dan mempunyai berat hampir sebuah pesawat kecil. Plesiosaurus juga mempunyai 4 sirip di badannya sekaligus membantu berenang dengan kadar yang sangat laju di dalam air. Antara makanan Plesiosaurus adalah ikan-ikan yang besar, reptilia laut lain dan ada juga yang beranggapan ia turut memakan jenisnya yang tersendiri. Pada awal 2006 yang lepas, saintis telah menjumpai fosil-fosil Plesiosaurus ni di Svalbard, Norway. Namun tempoh masa yang panjang diperlukan kerana keadaan fosil yang besar dan sukar untuk dikeluarkan. Antara punca kepupusan spesies ini adalah kerana perubahan iklim besar-besaran, persaingan dengan spesies baru dan juga gangguan rantaian makanan. Yang pertama, Dunkleosteus. Untuk senarai pertama bagi haiwan gegasi lautan dalam, rasanya berbelit sikit nak sebut. Aku tidak mengerti maksudmu. Dunkleosteus merupakan ikan berperisai besar dan ganas yang pernah wujud di muka bumi. Kalau di darat, kita ada Ankylosaurus yang mempunyai struktur badan berperisai yang unik. Di laut pun ada sebenarnya. Hidup sekitar 358 juta tahun dahulu, suatu era Devonian yang turut dikenali sebagai zaman ikan kerana lambakan evolusi ikan pada zaman berkenaan. Dengan mempunyai panjang 6 ke 10 meter dan seberat 3 hingga 4 tan, ditambah lagi dengan raut wajah yang unik, ini sekaligus menambahkan rasa seram terhadap makhluk ni. Bahagian hadapan ikan ni dilutupi perisai bertulang tebal selain mempunyai rahang yang tajam dan gigitan yang tersangat kuat. Spesies yang terkenal misalnya Megalodon bertuah kerana tak hidup sezaman dengan Dunkleosteus ni, memandangkan betapa buas dan dahsyatnya haiwan pemangsa tersebut. Menurut pakar sejarawan lagi, Dunkleosteus pupus disebabkan peristiwa besar yang menyebabkan banyak spesies laut lenyap, yang mana mengakhiri zaman Devonian dan permulaan kepada zaman yang seterusnya. Selain itu, perubahan suhu global dan gangguan rantaian makanan turut menyebabkan Dunkleosteus ni pupus. Macam mana? Apa pendapat korang dengan senarai yang Prof Tau nyatakan ni? Ini antara makhluk gergasi yang Prof Tau jumpa. Mana tahu kalau korang ada info yang lain, boleh nyatakan di ruang komen di bawah. Baiklah, setakat ni dahulu perkongsian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.